Lagi 4 hari nak raya kan, tahun 2026. Aku ada duit 200 je untuk setakat ni. RM200 nak bagi mak aku supaya untuk dia beli baju ke, beli kasut ke, beli apa yang dia suka lah. Kita gembirakan mak kita, InsyaAllah. Mudah-mudahan satu hari nanti Allah Ta'ala berikan kita rezeki lagi banyak, InsyaAllah. Berbaktilah kepada ibu bapa, bukan kerana nilai duit, tetapi kerana selagi hidup kita memang duit lah yang boleh kita bantu. Gunakan duit sebagai landasan atau platform. Masa sekarang duit masih perlu lagi untuk kehidupan, jadi kita gunakanlah duit tu untuk keperluan yang penting. Untuk mak kita contohnya, macam saya kan, raya tahun ni kita gunakan duit yang ada Allah bagi ni, rezeki halal ni, untuk bantu mak kita. Sekurang-kurangnya 200, walaupun tak banyak, 200 kan. Itu ingat tak masa minta dengan mak, bagi kat mak duit, mak kata 100. Kata kalau dapat 200, betul dapat 200. Kita ada rezeki 200. Kita memang ada rezeki 200. Jadi kita mampu semampu kita lah bagi dia duit yang kita mampulah, insyaAllah. Kita ni jadi anak kan, kalau tak boleh tolong mak bapak susah, jangan kita menyusahkan dia. Tapi kalau kita boleh tolong dia, apalah salahnya, betul tak? Benda tu tak ada salah, semua tak ada salah. Yang salah menyusahkan mak bapak, menghabiskan duit mak bapak sampai mak bapak jadi susah, tu salah. Jadi kita sebagai anak tu berbakti kepada mak bapak. Kalau kita rasa kita ada duit tu, kita berbaktilah pada dia. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita berjaya dunia dan akhirat, amin. Hari ni Ada 200. dapat 200. Ni. Syukur. Alhamdulillah. Ya Allah. Allah murahkan rezeki kau lagi banyak. Murahkan, Banyakkan rezeki. limpahkan mak, jangan murah. Nanti murah semua. Limpahkan ya Allah, banyak rezeki Sipi, Amin. anak-anakku semua yang lain pun mudah-mudahan dia dapat. Ya. Tak